Saya pesan pada tuan-tuan, bersedia tak berlaku, okey. Sebab kita bersedia. Tak bersedia dan berlaku, itu yang jadi rugi. Maka kalau saya pesan pada tuan-tuan bersedia, tak berlaku, alhamdulillah, tuan-tuan bersedia. Kalau tak bersedia, tapi berlaku, kerugiannya jadi berganda. Maka saya nasihatkan tuan-tuan, fahami bahawa jauhi daripada pandangan politik ketika kita orang awam. Kita orang awam, poket kita tak akan dapat diselamatkan oleh politik. Kita uruskan dalam keadaan faham realiti perang. Kesusahan yang pasti akan datang melanda kita bermula pada minggu depan, yang menjadi lebih teruk daripada minggu ini. Minggu kedua depan akan menjadi lebih teruk. April adalah bulan kita semua mungkin tercekik nafas. Kerana kos barang meningkat, kos ekonomi meningkat. Yang kedua, sebahagian daripada tuan-tuan yang bekerja, yang biasa mendapat allowance, tuan-tuan dalam sektor ekonomi rencam, tuan-tuan bekerja dengan private company, yang bekerja dengan kerajaan, dia boleh sediakan payung, 1.6 juta. Okey, kerajaan boleh bagi daripada government servant first. Tapi bagi kita yang berbelas juta orang, yang bekerja dalam sektor yang tidak dilindungi oleh kerajaan, di mana sektor ini dipanggil market driven. Kalau kerajaan tak apa, dia boleh panggil sebagai government driven. Yang kita bekerja dalam market driven. Overtime kita boleh dipotong pada bila masa. Allowance kita boleh dipotong pada bila masa. Jadi akhirnya kita akan balik kepada menggunakan minimum gaji pokok. Ini yang rumit. Kerana dalam kita semua, amalan kewangan tuan-tuan semua, orang-orang yang banyak dalam live saya ini adalah orang yang berada dalam garis bawah. Okey, tuan-tuan yang berada banyak dalam live saya, garis bawah. Tuan-tuan akan mula kehilangan semua benda ni. Sedikit demi sedikit. Tapi masalah dia, ramai daripada kita, sedikit pun dah banyak. Tuan-tuan hidup dengan pendapatan 3,000 ke 5,000 tanpa pernah mempunyai keupayaan untuk menabung. Kerana tuan-tuan menyediakan makan, minum dan persekolahan anak-anak, biaya perubatan, biaya perumahan dan menjaga kesahsiaan keluarga. Sebab tu saya kata kalau orang nak beli emas, pergi tanya dekat live lain. Majoriti dekat sini, emas pun dia tak tengok dah. Emas bagi dia adalah nasi untuk anak-anak. Emas bagi dia adalah susu untuk anak dia. Emas bagi dia adalah memastikan anak dia ke sekolah. Emas bagi dia adalah buku untuk anak dia. Jadi yang tanya harga emas tu keluar dulu. Sebab bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk memastikan meja makan ni cukup makan. Bagi orang yang sedang berjuang untuk mengekalkan ayah yang kemudiannya tidak melihat anak dia menangis kerana perkara-perkara yang sebelum tak pernah berlaku. Kekurangan susu, kekurangan biaya sekolah, kekurangan apa. Tuan-tuan kena bersedia. Maka saya galakkan tuan-tuan berbincang dengan keluarga. Saya tak boleh bagi tuan-tuan penyelesaian. Orang Melayu cerita apa pun. Bab ekonomi sembang kedai kopi, 2 jak teh habis. Bab ekonomi sembang kedai kopi, 4 malam tak balik. Bab ekonomi sembang kedai kopi, tumbuk kawan pun sanggup. Tapi berbincang dalam keluarga. Bagaimana kita nak menstrukturkan. Jadikan ini masa yang tepat, tuan-tuan. Ini masa yang sangat susah. Bincang dengan keluarga. Kalau perlu, sampailah penghadaan makanan. Penghadaan makanan ni bukan makan 2 kali, 3 kali, tuan-tuan. Kos, bagaimana nak membiasakan kita dengan makanan yang lebih rendah kos dia. Saya cerita mari mudah lah. Kalaulah kita nak selang-seli ikan masin dan ikan hidup, tak ada kesalahan. Ini adalah masa mendisiplinkan. Ini adalah zaman yang terbaik. Anak-anak Gen Z. Maka saya ingatkan tuan-tuan, mulakan. Supaya anak tuan-tuan yang tak pernah mendengar. Sebab saya besar macam tuan, saya pun macam tuan-tuan. Anak kita ni kita tak cerita susah. Sebab kita duk ingat, kerja ayah ni adalah pikul semua. Anak kita ni kena dapat pendidikan. Anak ni kena dapat biaya yang dia nak. Sebab ayah dalam istilah orang Melayu cara lama, kitalah penanggung beban. Kalau nak menangis, berhenti dulu sebelum sampai rumah. Kalau nak menangis, berhenti dulu. Supaya anak tak nampak. Kalau nak bersedih, minum di kedai kopi. Gelak dengan kawan-kawan sebini tak tahu. Maka baliklah rumah kita sebagai suami dan ayah yang tak ada apa-apa luka. Mak yang bekerja pun sama. Kalau anak minta satu barang, jangan diherdik, jangan ditengking. Carilah dekat mana yang ada. Sebab kita dibesarkan dalam budaya ibu bapa yang mesti menyediakan keperluan anak-anak. Maka sekarang kita kena ambil iktibar. Kalau datang ujian seberat ini, barulah kita tahu. Betapa rapuhnya kita nak fahamkan keluarga kita. Betapa rapuhnya kita nak fahamkan anak kita. Hidup ini susah. Maka mulakan apa yang saya sebut, tindakan yang dipanggil the Great Reset. Di Malaysia ni, sekarang dunia ada Great Reset sebab perang ni, buatlah the Great Reset. Manage keluarga kita. Dapatkan komitmen isteri kita. Dapatkan komitmen anak kita. Duduk dan mula jadikan orang Melayu adalah keluarga yang berbincang mengenai masalah ekonomi keluarganya. Dia bukan kisah orang yang pergi like page yang komen bantai kerajaan, orang yang pergi like page komen yang sokong kerajaan. Langkah yang paling betul, be practical. Stay together with your family. Duduk dengan keluarga kita. Bincang langkah yang kita perlu ambil. Seorang bapa, kalau dia perlu sebab, inilah masa bagi tahu. Bahawa apa pun, kalau bapa ada 2 lagi tangan tambahan, bapa ada 2 lagi pun kaki tambahan. Bapa tak boleh lagi mencapainya kerana keadaan ekonomi yang ada sekarang. Isteri yang ada, fahamkan. Maka saya kata, satu perkara yang kita belum buat, iaitu mengubah tabiat buruk kita berpolitik dan mencela politik kepada bersifat kita memimpin keluarga kita.
Tadi kan, apa guna ada pemimpin? Saya jawab balik. Apa guna kau jadi bapa pada sebuah keluarga? Kalau kau nak pimpin keluarga kau yang ada bini dengan anak pun kau tak mampu. Mulakan kita sebagai pemimpin. Jadi saya kata tadi, tunai jangan dibelanjakan. Kalau tunai tak ada, kecilkan kemampuan tunai. Kalau tuan-tuan ada gaji kecil, kecilkan kemampuan tunai. Kalau tuan-tuan berhidup dengan allowance dan tambahan-tambahan pendapatan berdasarkan sektor tuan-tuan bukan dilindungi oleh kerajaan, tuan-tuan kecilkan. Kecilkan keupayaan tunai. Apa itu kecilkan keupayaan tunai? Kena tahu. Dulu kita tak pernah tahu. Apa perkara yang kita perlu dan apa perkara yang kita nak. Jadi kita campurkan. Yang kita nak ni gaya pun duduk dalam keperluan. Yang kita nak status pun duduk dalam keperluan. Yang kita nak standard pun duduk dalam keperluan. Maka keperluan ni sangat terbeban. Kerana keperluan terpaksa memikul gaya hidup. Keperluan terpaksa memikul kemauan hidup. Keperluan terpaksa memikul apa yang dipanggil sebagai status hidup. Jadi rumitlah. Balik dan lihat. Keperluan yang benar-benar keperluan. Supaya meja makan kita terjamin, pendidikan anak kita tak terjejas. Mula asingkan kehidupan kita yang kelang kabut hingga kita tak boleh nak letakkan di mana keperluan dan di mana gaya hidup. Belajar asingkan sekarang. Kalau Allah jadikan perkara ini satu ujian, kita menjadi orang beriman kerana belajar daripada ujian ini. Kalau Allah jadikan ini satu ujian, kitalah orang yang belajar daripada ujian yang Allah turunkan. Jadi kita tak jadi orang yang merungut, menyalahkan orang, hari-hari menyalak. Seperti mana anjing yang diuji apabila tulangnya hilang daripada tempat yang dia makan. Jangan menyalak. Jadilah orang yang sekarang ambil masa untuk belajar. Keluarga kita mempunyai kualiti yang lebih baik kerana belajar menangani kesusahan. Anak kita yang selama ini kita lindungi daripada berdepan dengan kesusahan kerana kita nak jadi ayah yang baik, ibu yang baik. Bagi tahu anak kita.